Okay, good morning guys. Kita sekarang berada di BHP Gombak. Kita ada breakfast hari ni. Dan maybe pergi tengok gajah. Ni tak ramai pun, 4 orang ni je. Tokman hilang pergi ambil cili. So kita akan breakfast dekat Riverside yang dia baik. Wah, ini lah penuh motor banyak ah. Wah, tapi layan je lah. Apa boleh buat. Senang sikit hari ni, ride tak ramai. So ride bebas hari ni. Rul, booking tu. Booking tu. Booking tu? Saya boleh, tapi nak maintenance. Dah test. Okay, sekarang jam 7.56, 8 lebih kurang. Jom kita gerak ke tempat breakfast. Ini ramai geng-geng SPK tapi tak ramai lagi ni, kejap lagi ramai yang tahu sedap race ramai. Sikit-sikit nak race apa. Oh padu no, dia tutup parking nanti. Cuaca ini cantik alhamdulillah. Ada harap sampai ke petang cantik. Ikut ramai geng lain. Kita melangkah, tangan berpegangan di bawah langit biru, hati bersatu padu, gunung menjulang, laut membiru. Bersama kita, dunia terasa baru. Angin berbisik, bawa cerita kita. Di setiap pelesuk cinta bersama, di jelajah cinta di bumi hijau. Bersama kita tiada yang mustahil, dari puncak gunung ke lembah damai. Cinta kita abadi, takkan pudar. Sawah menghijau, bukit memanggil, kita tersenyum, jiwa semakin tenang, burung berkicau, ria menyanyikan lagu cinta kita abadi selamanya. Matahari terbit, sinari harapan. Di setiap langkah kita semakin mesra. Jelajah cinta di bumi hijau. Bersama kita tiada yang mustahil, dari puncak gunung ke lembah damai. Cinta kita abadi, takkan pudar. Bersama kita alam jadi saksi, cinta yang suci tak terbatas waktu. Di bawah bintang kita berjanji, selamanya bersama menjelajah dunia. Jelajah cinta di bumi hijau. Bersama kita tiada yang mustahil, dari puncak gunung ke lembah damai. Cinta kita abadi, takkan pudar. Jelajah cinta abadi selamanya. Bersama kita dunia jadi miliknya. Okay, alhamdulillah kita dah sampai. Ada petai. Ada petai.
Kita dah sampai di river makan riverside. Alhamdulillah. Perjalanan ini lancar, tiada paku ke? Oh bukan. Wah, ada roti ya, roti steam. Okey, jalan je makan tu. Makan sini boleh, makan sana boleh. Tapi sana ada sungai. Tu dia semua pakis tu. Dan bau durian. Azwan laju hilang makan je pasal. Wah, dosuk pun dia. Mana dia? Pajak hilang. Betul. Jom. Lupa nak tanya tempat. Lupa nak tanya semalam. Saya baru cadang bawa skuter je. Sekali tak lah bawa RT lah. Patut pun kena bagi tahu. Tak, apa lagi tahu ke? Nampak tadi? Ini tempat minum petang tadi. Atas bukit. Tapi okey. 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 Kita masuk daripada mana? Daripada sana lah. Dia ke bawah, tu dia kena ke dalam semula. Naik atas bukit tu. Kita datang di sana nanti, petang ni. Yalah, tapi skin naik atas bukit kan? Ya. Oh, kita kecil jalan dia. Nampak je kocik. Nampak je kocik. Dia tak leceh ke? Tak ada, okey je. Saya tu buat TRK dalam tu, okey je. Cuba TRK tu dalam tu, okey. Dia punya makannya pasal dia tinggalkan semua orang. Kawan menggagau belakang. Kiri kanan. Dah tak tahu mana dah pergi. Maaf aja setan. Belakang ni. Oh, dah ada itinerary, tak apa lah. Bot. Dah sampai dah selamat dia. Oi. Zain. Bos Ini tak ada tolong pula. Berapa je? Ingat tu dah remat ni. Oi, 2. Bang, sampai ya? Lepas makan, Pegang. terjun. Lepas makan. Betul kejap lagi, dia masuk dalam tu. Sebab dia waterproof kan. Dia boleh duduk dalam tu. Oh, kakak. Ini punya. Betul. Saya. Macam-macam dua-dua ni. Lain macam ni. Boleh tak ada daya. Tak ada daya. Licin lah. Habis. Tetap. Abang nak dengar cerita kelakar abang? Ha? Dengar cerita kelakar? Ada. Malam malam Oh, dia. Telur. Telur cair. Oh, tai ni. Macam Azam buat tu lah. Meletup dalam mulut. Meletup dalam mulut. Tapi tak meleleh. Ada ni. Awal harap habis. Tu dia. Alah weh. Kena slow mo. Itu dia Tok Man. Tak perlu kita. Let's go. Kita ada di tol Bentong. Ini dah start jam ni. Orang dah beli raya beli KL. Let's go. Ramai. Ramai kita tengok gajah. Pap. Welcome to Kuala Ganda. National Elephant Conservation Center. Wah, ni sungai. Sungai. Parking VIP lah. Di depan pos aku juga pergi. Bawah bang. Oh, ramai orang oh. Mana orang ramai. Okey, alhamdulillah kita sampai di Kuala Ganda. Tu dia. Ni geng-geng nak tengok gajah. Masuk. Gua baru dapat tengok gajah. Macam mana dah pupus. Siam ambil semua. Siam bawa balik sana. Gajah semua.
Balik kebun cili Oh. dengan tak pakai kasut. Boleh boleh kebun mak tu datang sini ah. Tok lah masuk. Tapi ni apa parking penuh ah. Mana? Tadi on the way datang pun banyak kita ni. Oh, nak masuk ni tiba orang Conservation Center, Palagan. So tu orang seorang saja isi. Tu letak list nama belakang tu. Ramai. Only one form is required. Hai, bobo nama je. Please complete the information on both the front and back of the So form. masuk free Do not tapi forget to digalakkan sign memberi the sumbangan. full name. Ha. Once the form has been Tapi beri completed, sumbangan hanya cash saja, bring it to tak the ada QR. registration counter inside to receive your entry pass. Only one representative is encouraged to approach the counter. Nampak ni ha. Admission is free of charge, and you are encouraged to contribute. Sila baca dahulu. Okey. Donations are cash only and may be made for Kalau nak bagi sumbangan boleh bagi terus. Kalau tak ada QR ada cash. Ha. Kau kena mendaftar di sini untuk sumbangan boleh sini. Saya rakas sikit kan? Kan jangan rakan saya. dah. Tak belakang tak nampak. Dah daftar sekali. Kalau nak bagi sumbangan boleh sediakan tunai sahaja. Wakil dekat baju, free jadual. Sudah syukur ada persembahan. Masuk belakang ni. Terima kasih. Okay, welcome. Jom. So. Gambar. Ini gajah apa? Ini gajah apa? Ini comel. Bel, comel. Kuat ni. Wah, jadi tour guide terus. Jadi turis. Wow. Nak nganga dah. Aman, gayut kat belakang. Gayut. Alright. Hi, cat. Gajah Malaysia kecil je. Ini tengkorak gajah Tak keluar sana. Jalan lain. Ni masuk saja. Mentadu. Oh, besarnya. Tak, mantis besarnya. Kung Fu Panda. Mantis. Ya bukan, mantis. Pelesir lain. Ada sungai bawah. Boleh mandi. So ini jalan tengok gajah. Enjoy. Tu dia. Enjoy gang. RM5 kasih. Bila aku tengok tebu teringat kawan aku. Kan? Toki tebu. Masa kecil dulu mencuri. Mencuri tebu. Aku ingatkan Balong kuning dah sebat. Aku ingatkan gajah je makan tebu, punya kambing makan tebu. Kambing. Bapak dia nama mak kambing. Oh. So kita on the way pergi tengok show gajah Jadi ada 11 suku. So sekarang jam 11.08 Ngam-ngam lah kita sampai. Cuaca ini cantik Alhamdulillah. Memang best cuaca ini.
Ramai orang tu. Semua nampak itu gajah. Ni ada surau di sini. Sebab gajah mandi sungai pukul 2 petang. Tak tunggu-tunggulah. Terus boleh semain Zoho sini dulu. Kita orang lepas show mungkin terus gerak kot pergi makan kat luar, lunch. So sebelum sampai tempat show tu ada orang macam-macam meniaga ni makanan. Jual souvenir apa ada, topi-topi. Kafe ni buka. Oh, kafe buka. Ada satu kafe ni dekat jalan keluar ni. Ni kafe. Parking motor lepas tu dia jalan keluar. Apa? Dah air? Oh. Motor kita depan tu je. Ni jalan keluar tu. Tu motor depan tu. Ni sebab dia exit sini. Masih putih. Maksudnya kalau tak payah daftarkan ni untuk masih putih. Tak boleh. Oh, ya dah. Dekat. Ni, budak ni suka mesti sarung kepala ni tu. Ni. Anak saya ada. Oh ada? Sarung kepala. Abang elok. Tak elok. Kita bayang dulu lah. Tu gajah. Kebetulan ngam. So dia ngikis kanan dia kat belakang sana. Dia akan lalu sini. Wan. Sini. Main boleh lesu tak boleh. Tu gajah je. Tak boleh, dia laluan gajah saja. Tu laluan gajah saja. Okey, sekarang kita berada di pentas utama. Pertunjukan gajah. Nampak gajah hari ni ada 3 ekor je. Dulu datang ada 4 ekor. Oh tu ada tu, semua 4. Yang kecil tu, anak dia. 4 ekor kat gajah ni. Between 6 to 12 individual and humans, but may expect Sana bagi makan. Sana tu kita akan pergi belakang, kita akan bagi makan belakang. Ini pertunjukan je. Jumpa duduk boleh. Bagi memudahkan komunikasi, kebiasaannya nama akan kita berikan mengikut tempat ia telah diselamatkan. This is part of 30 elephants in this center. Each elephant will be given a name to facilitate communication between Mahmud and elephants. So usually, the name will be given based on where it was rescued. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, seperti yang saya maklumkan sebentar. Ini hari outstanding oh. Mari saya penuh kurang yang ramai. Sila berikan tepukan yang gemuruh untuk Cherry. Our first elephant is come forward, Cherry. Terima kasih Rahman. Terima Rahman dan Mahmud. Baiklah, kita akan terus ke gajah yang ketiga. Sila berikan tepukan untuk Siti. Belakang siku je kecil-kecil. Gajah mempunyai ingatan yang kuat. Sebagai contoh, sebentar lagi Mahmud akan mencampakkan sebatang kayu ke atas lantai dan akan memberikan arahan suara dan sentuhan kaki untuk Siti ambil kayu dan kemudian berikan semula kepada Mahmudnya. For your information, datang dan terima kasih. Ladies and gentlemen, Cherry, Ramai, Siti and Abdul Hasan would like to give a welcome untuk sesi perkhidmatan. Dia juga telah sediakan temu percuma di dalam parti. Anda boleh ambil dan bersedia untuk sesi perkhidmatan. Ladies and gentlemen, we prepare free sugarcane in the bucket. So you can take the sugarcane and get ready to feed the elephants. Dan jika tebu percuma telah habis, kita juga ada jualan tebu di sebelah kanan pentas. Anda boleh beli tebu dengan harga RM5 sahaja. Dan sambil itu anda boleh bergambar. Atau kalau nak sentuh, nak rasa kulit gajah, anda boleh sentuh pada bahagian belalai.
Dan sambil nak beri makan, anda boleh panggil nama gajah-gajah di hadapan anda. Tu. Di sebelah kanan pentas yang yang bersaiz kecil sikit tu, comel tu namanya langsat. Di sebelah langsat kita ada Siti. Dan di sebelah Siti kita ada Cherry. Dan di hujung sekali kita ada Rambai. Kita masih lagi ada jualan tebu di sebelah kanan pentas. Anda boleh beli tebu seikat RM5 sahaja. Kita sekarang berada di kawasan Gajah Mandi. Orang jual tebu. Dan jika Makanan, ada kacang, sebarang tebu. pertanyaan berkenaan dengan gajah-gajah di Betik. hadapan anda, anda boleh Oh, ya dah. bertanya, Dia makan pergi lah. ajukan Dah tak soalan makan. kepada Mahmud ataupun kaki tangan kita yang berdekatan. Buat boleh beli tebu ni. Kuda hitam. Banana. Tu. Ni senang sikit. Tu anak gajah. Ui, basah. Tidak bisa juga. Lain-lain. Macam mana ni? Bagi cek tangga-tangga dulu ni. Aku tadi minta. Nah. Bagi je semua. Talan semua. Dia bagi makan semua tu. Sama dia makan. Sebab benda tu lembut untuk dia. Dia makan daun-daun mah. Ha. Okey, selesai tengok gajah. Jom kita bergerak ke pergi lunch. Tak jauh sini. Kita lunch cari cendol. Tadi ada ni orang Melaka datang ni. Abang Azmi. Tiba-tiba saja muncul. Kita tak pun sesenyap datang. So kita terus keluar. Pak, betul situ je, tak jauh parking. Jalan keluar lain. Jalan masuk sana kena lalu titian nanti. Oh, sini dah. Ingat kena telan dia gajah ni. Dia macam yang sebelah pun dia meliar. Saya tu bila sebut lagi saya tunggu berapa lama sana. Kena telan dia gajah ke? tak, dia yang dalam kandang tu, dia orang dah muak tau. Dia tak nak dah. Dia tak nak. Apa yang sebenarnya kecil tu siap undur. Siap undur. Tak mau? Tak nak. So pergi yang dekat stage lagi. Pergi kat stage tu. Boleh makan? Masa tu dah tutup. So dia kawan, laju cepat dia orang. Dia kau lapar tu. Lapar tu. Okey, tak jauh daripada Kuala Gandah punya gajah yang sanctuary tu. Oi, parking jauh. Jauh parking. Apa benda nak kena pergi ni? Berada tu kan kena gerai kan tu? Berada yang berniaga tu kita kena gerai. Lupa nama dia apa? Kita ada sana ke sana? Ada sana ni. Boleh ke? Tu, lepas tu lah, tak jauh lah. Oh ya dah, betul lah. So kita berada di channel Lily. Mari kita like channel tu. Tak ada hal, boleh ho. Ni sebab batu dia macam licin kan? Memang licin pun. Kita layan channel Lily tu. Orang Melaka pun datang sebab jauh tu. Orang Melaka. Ini orang mana? Oh, Johor. Channel tu hijau. Sini ada patin tempoyak, masak lemak, daging salai.
Oh, sini ada macam-macam order makanan. Aiskrim pun ada buat ni. Waffle aiskrim. Tapi kita paling best ni lah. Cendol buah kabung. Tu best. Durian ada tapi nantilah. Ada set dulang. Cendol. Tiket nombor 2. Nestem aiskrim. Nestem aiskrim. Tabu. Cabang. Macam mana rupa dia? Tambak ni apa? Kepa telepia. Cendol sampai. Momok. Ui, laju je. Tu carkas ke mana? Cendol gula kabung. Oh, betul. Pak Atin terpoyak. Punya belum siap lagi kot. Cendol semua mak. Ini nama Siti. Oh, Siti. Siti. Tadi ni Rambai. Rambai. Baik. Langsat. Durian ada. Durian ada. Durian tak ada. Rasanya tu kedai member Tanggih Gerak tu. Lupa nama dia. Nanti kita tanya sekejap. Wah, Jaka laju makan pun. Tapi dekat kampung ni lagi sedap. Kan, kan? Lagi sedap sana. Okey, tadi jalan jam kau-kau. Daripada Tol Karak ni sampailah ke sini jam. Ni kita sekarang berada di Masjid Lentang. Ni Masjid Lentang. Kita berhenti sini tu singgah solat sebelum sambung perjalanan ke Jana Baik. Sini best sikit, nyaman sikit udara dia. Syok. Memang rasa nyaman. Di luar tu ada orang menjaga jual air, best. Jaga dia datang dulu Okay, solat dulu. Ciao. Okey, settle solat. Jom kita gerak ke arah Jana Baik. Tapi tu cuaca gelap. Gelap. So, let's go. Ini dia jalan jam. Betul Karak dari jam. Ini kalau Lentang. Tak tahu satu mana ni. Datang satu ke bawah jam ni. Makan tengok. Kembali dari Raya Haji. Kita pakai sayau untuk pelakuan ini saja. Tapi 15 km lah. 15 km kita pergi ke kedai kopi. Pak Nongkrong. Sekarang jam 3 lebih sekarang. Okay, 3 lah sebab. Tarik. Baik. Dua kali Jana Baik apa kau ni? Tak pernah pergi hari ni 2 kali pergi Isiran Yang itulah.
Dia sanggup kat kereta dia. Ada tiba-tiba kereta turun. Tak boleh kot. Ramai lah orang. Aduh. Okay, sekarang kita berada di pintu kopi. Ramai orang ini. Penuh ha. Atas kosong kot? Right. Okay, right. Nice. Kat atas pun, atas boleh baring-baring. Lebih 20 sen. Kopi? Tak, keliling. Ha? Tak tahu, jom. Kopi? Tak, ni kopi-kopi. Kopi orang nak kopi. Lepas atas tu. Tengok atas kosong tak? Tengah berbincang. Ni lah ni kot. Oh, ni ada tak? Dua ni. Dua ni. Dia dah booking Dah dia. booking dah kat atas. Dessert dia. Oh, tiramisu. Pineapple. Wah, serunding Kelantan. Lain macam. Oh, sorry. Ice blender. Chef, first time? First time ni? First time. Mana? Tak jumpa. Tak ada apa ke depan. Oh, itu chef belakang saya dia? Chef kat belakang dia? Ke depan. Oh, depan sekali? Ke depan. Oh, dah terbabas? Tak tahu. Tak tahu. Kopi. Kalau kat atas best boleh duduk baring-baring mesti sila. Tapi lah nak panjat tangga ni malah ni. Azab dia ni. Nak naik tangga. Dia tak ada piano. Dia ada piano tapi tu. Tak ada lah. Wah, tutup. Tangga ni dah rosak. Kan tangga baru tepi ni. Then we have coffee beans here. Sebab kopi. Tak ada yang masak je. Ya. Kopi sini dia tanam sendiri. Toilet kat belakang ni, tak jauh. So ni baru ni, boleh pakai atas ni. Oh tahu dia pakai motor sini tadi. Terus masuk sini hari. Dah ada viewing deck sekarang. Oh, sana telik lagi lah. Wah, dah bertambah-tambah sang. So ni bahagian atas. Oh, dah ada meja kursi sang ni. Tu bahagian dia hang out. Lain dah tu. Dah habis dah. Aku baru pusing sekejap. Habis dah? Boleh tu lah? 20 ekor Boleh, aku kat tengah hutan makan. Itulah, kat tengah hutan tu aku boleh ikut. Oh, ni geng-geng art ni. Ni kepakaran chef ni. Kepakaran? Art ni. Culinary. Ada PTM dulu tu, dia dah berisi. Dia tengok Azhar, dia kata apa, saya kenal lah kak. Macam tu. Dia kira macam dengan latih. Gelap je pun. Enggak. Hot honey lemon kan? Ini min. Oh, ada daun dalam tu. Ni apa bang? Bang. Ni apa? Ni single ke double ni? Espresso tu. Espresso kan? Espresso. Abang ada espresso. Dia tanya dia tak tahu dia lah ni. Tanya dia kat kaunter. Tanjung belakang. Oh, nampak hujan tu macam nombor kosong. Macam nombor kosong. Itulah. Dalam hutan. Apa aku boleh ikut? Patut kita lain. Memang pergi kera ke? Oh lah betul. Gendang landak. Kan? Minta laut landak ke bang kan? Oh betul.
Kalau biar lama-lama dia ni pahit, kelat, tak sedap. Ada orang dia cita rasa dia lain. Ya, tapi yang paling baik boy, yang tak pernah pergi janda baik, ini hari 2 kali pergi janda baik. Yang tak pernah pergi janda baik, ini hari 2 kali pergi janda baik. Pagi petang dia pergi. Oh. Tapi orang kata dah berapa kali? Ha? Dah 2 kali pergi. Banyak dia. 2 kali pergi ni. Kita sama. Dia tak pernah pergi. Mana dia buat itu? Aku kan Nazirul, dia buat itu. Sekali 2 kali terus. Alang-alang. Bagi bang. Terima kasih banyak puan. Dapat juga. Tanya 2 kali datang janda baik. 2 kali. Selamat. Terima kasih ni masalah ni. Ya, Jan. Jom. Berapa tinggal? 67. Okay, jaga. Okey bang. Selamat. Terima kasih banyak bang ya. Selamat. InsyaAllah. Kopi bilis. Ada terjun. Oh, dia hutan. Oh, terus pergi lah. Kita Ya, punya tinggal berapa ringgit ah? 8 liter tolak 2 liter setengah. Apa? 4 liter. Okay, settle ride kita hari ni. Short ride. Budi tinggal 5 liter habiskan hari ni. Habis dah. Habis dah. Tak cukup. Minggu lepas dah habis lah. 80 liter tu Malam member Grab. Kita ride sepoi-sepoi je ni. Kita boleh balik lah. Nazirul dah balik lah. Suara dia balik lah. Awal dia balik Shah Alam. Patut Nazirul balik dengan chef lah. Sama balik Shah Alam. Dia tinggal chef. Oh, dia balik dulu. Tak apa, chef laju. Itulah paling enjin je tu.